saya rasa yang paling saya ingat cara-cara macam kita nak selesaikan konflik. Kita belajar hari ni, kita boleh praktikkanlah dalam kita punya kerja-kerja harian. Alhamdulillah, saya rasa konsep program ni sangat bagus. Mereka telah dipilih untuk penambahbaikan dan peningkatan ilmu, juga sebagai tanda penghargaan pada pekerja-pekerja syarikat. Sangat bagus. Semoga lepas ni masih ada lagi program yang sebegini untuk batch seterusnya lah. Program ni wajar diteruskan. Saya ucapkan terima kasih kepada PNSB dan QCell. Saya ucapkan terima kasih kepada Pemuda Selangor, PNSB dan QCell. Kita dapat bekerjasama dengan QCell, iaitu anak syarikat Unity Selangor, yang mana pensidilan PPPMI ini telah mendapat pengiktirafan Senet, iaitu satu pengiktirafan yang amat kita perlukan untuk menjadikan bangkin atau semangat berkaki tangan atau peserta program untuk terus belajar ilmu pengetahuan yang tidak dapat dimulakan di mana-mana seluruh ini. Saya harap program ini juga masih dapat diteruskan di masa-masa yang akan datang, dan saya look forward. Saya harapkan program ini dapat berkembang dengan lebih jaya, insyaAllah.